Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul dan menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu kepada segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung balik bacaan kitab Tazkirah li Dhawil Afkar Fima Yamurru bil Insani Minal A'mar yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Wangah Al-Fatani rahimahullah. Kita masuk kepada tajuk Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata dia, mati itu suatu kemestian. Kata dia, kita semua sudah yakin bahawa mati itu adalah suatu perkara yang mesti terkena ke atas tiap benda yang bernyawa, yang sebahagian daripadanya ialah kita manusia ini. Baik. Kata muallif, kata dia, kita semua tahu dan semua orang yakin bahawa kematian itu adalah suatu perkara yang pasti berlaku atas tiap sesuatu yang bernyawa. Dan salah satu daripada sesuatu yang bernyawa itu ialah kita manusia. Sebab tu Allah kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian. Karena itulah merupakan pengakhiran kehidupan di dunia sebagai proses untuk kita berpindah kepada kehidupan yang seterusnya, alam barzakh, dan seterusnya ke alam akhirat. Dan di sanalah kehidupan yang sebenar dan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka di sini kata dia semua orang tahu. Kata mati itu pasti. Cuma manusia ni dia lupa, ghalib. Sebab merasakan bahawa mati itu jauh dan lambat. Dia kata dia tak ada sakit pa, dia sihat dan sebagainya, maka lambat lagi nak mati. Sedangkan mati itu bukanlah lawannya sihat, mati itu bukanlah lawannya sakit, tapi mati itu lawannya adalah hidup. Jadi sesiapa sahaja yang hidup, maka mati itu adalah suatu perkara yang pasti, tidak kira dalam keadaan sihat maupun dalam keadaan sakit. Kadang-kadang kawan sakit, pergi ziarah kawan sakit, dia balik, kemalangan, aksiden, meninggal. Kawan hadut sakit tu tak mati pun.
Sihat balik pula. Maka demikianlah sebagaimana yang disebut kepada kita, kafa bil mauti wa'izah. Memadailah dengan kematian itu menjadi pengajaran kepada kita semua. Kemudian kata dia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, Allah kata, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu semua lari daripadanya. Semua orang lari daripada mati, tak mau mati. Semua orang lari daripada kematian. Fa innahu mulaqikum, kok mana-mana pun dia pasti akan menjumpai kamu. Larilah di mana pun, duduklah di mana pun. Dalam ayat lain Allah sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah kata, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sekalipun kamu duduk dalam tempat yang dikawal, dikunci, dalam tempat yang tak boleh dimasuki oleh sesiapa pun, tapi kematian itu tetap menjumpai kamu. Summa turadduna, kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada Allah, ila alimil ghaibi wasyahadah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka dia akan menceritakan kepada kamu semua tentang apa yang telah kamu lakukan dalam kehidupan kamu di dunia ini. Mati, balik kepada Allah, akhirat akan dibicarakan, dan Allah akan cerita habis segala apa yang kita buat ketika hidup atas dunia ni. Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat kebaikan walau besar zarrah sekalipun, walaupun kebaikan yang dia buat sekecil mana sekalipun, sebesar zarrah sekalipun, yarahu, dia akan diperlihatkan oleh Allah, dia akan tengok balik balasannya dan juga segala perbuatannya. Apatah lagi kalau besar, sehingga sekecil-kecil kejahatan pun akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat baik walau besar zarah, Allah akan, makna dia akan tengok balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa juga buat kejahatan walaupun besar zarah sekalipun, sekecil-kecil kejahatan pun juga akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut bila kita di depan Allah, ketika kita dibicarakan di hadapan Allah, tidak ada di antara kita dengan Allah penterjemah. Maka waktu itulah kita beralih ke kanan, dengan harapan di kanan kita ni ada orang akan bantu kita. Tapi kita tak nampak di pihak kanan, melainkan amal-amal kebaikan, kebajikan yang telah kita lakukan waktu kita hidup atas dunia dulu. Beralih belah kiri pula. Kok-koklah belah kiri ni ada anak-anak cucu yang nak tolong kita. Maka Nabi kata kita tak nampak di sebelah kiri, melainkan amal-amal kejahatan yang telah kita buat atas dunia dulu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, persiapkan diri kita dengan amal kebaikan sebanyak mungkin. Bermula daripada kita bangun daripada tidur sampai kita tidur pula, buat baik dalam apa jua bentuk sekalipun. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan yang banyak pada kamu. Jangan kedekut untuk berbuat baik sesama kita, sesama makhluk. Sama ada sesama manusia ataupun sesama hayawan, tumbuh-tumbuhan, alam dan sebagainya. Setiap kebaikan yang kita buat akan dikira pahala di sisi Allah. Di antaranya Nabi kata apa? Di antara kebaikan yang kadang-kadang kita tak sedar. Nabi kata satu orang Muslim tanam pokok, kemudian berbuah.
Kemudian buah itu dicuri atau dimakan oleh binatang. Kita tanam pokok, tanam tepi jalan, orang main ambil. Ataupun burung makan. Melainkan bagi orang yang tanam itu dikira pahala sedekah. Kata Nabi SAW. Tak usah duk marah lah kalau orang ambil tu. Kadang-kadang tanam pokok pelam tepi jalan. Elok nak masak, orang ambil. Kok belah kampung tu, banyaklah. Kalau musim rian. Kalau petai pokok tinggi, boleh pun naik ambil. Tak usah duk maki lah. Kadang-kadang dia marah. Seminggu tak habis lagi. Syukur pada Allah. Kerana apa? Kerana itu di antara sumber pahala kita. Nabi kata kalau orang curi sekalipun, tak dia curi tu dosa jugalah dianya. Tapi kita sebagai orang yang tanam pokok tadi ni, adakah sia-sia? Tidak, Nabi kata dikira pahala sedekah. Bayangkan Tok Wan, Tok Nek kita dulu tanam pokok kayu. Kalau kita pergi belah-belah kampung tu pokok derian tu sampai umur 100 tahun dah. 100 tahun. Ada yang mencecah 200 tahun. Pokok-pokok lain sampai umur 70-80 tahun. Siapa tanam? Mak ayah, Tok Wan, Tok Nek kita dulu ni. Dah 2-3 generasi dah. Dia mati lama dah. Hari ni kita boleh menikmati hasil buah yang dia tanam. Adakah sia-sia bagi dia? Tidak sama sekali. Tetap Allah beri pahala hasil daripada dia tanam tadi ni. Sebab itulah bila ada satu orang tua bawa anak pokok nak pergi tanam di dusun dia. Dia berkata, Tok Wan, dankah nak makan tu? Dengan umur Tok Wan ni nak tunggu pokok durian tu buah lagi 7-8 tahun pasal tak dan dah kot. So duk tanam lah. Apa jawab dia? Dia kata apa? Mereka menanam, kita makan. Kita tanam, anak cucu kita makan. Itu tingginya falsafah dan juga jauhnya pandangan dia. Hak kita makan hari ini bukan kita tanam. Tapi hasil daripada hak mak ayah tok nek kita tanam dulu. Kita makan. Maka kita pun tanam. Kalau nak ikut dengan masa ataupun nak makan, umur 7-80 nak makan durian. Sulah pun tak habis dah. Jadi kadang-kadang tanam sampai satu dusun. Beda siapa? Beda generasi lepas daripada kita. Mati esok, maka itu menjadi sumber pahala bagi orang yang berusaha untuk menanam tadi ni. Ini di antara sumber-sumber kebaikan pahala yang kita dapat yang kadang-kadang kita tak sedar. Baik. Kemudian kata dia, oleh hal yang demikian, dengan kedatangan mati inilah dikatakan selesainya makna tamatnya umur kita yang kedua. Habislah. Umur kita yang kedua, yakni kehidupan dunia. Umur kita yang pertama, waktu di alam zar dulu. Waktu Allah ambil aku janji pada kita, kemudian mak kita melahirkan kita, kita mari ke dunia, bermula kehidupan kita yang kedua. Dalam kehidupan kedua inilah, kita disuruh yang tu, dilarang yang ni, dan sebagainya. Berakhir bila kehidupan kedua ini, berakhir dengan kematian. Nabi kata, aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyakkan mengingati saat yang memotong segala kesedapan dunia. Apa dia? Kematian. Bila dah mati dah, habislah sedap. Makan sedap tera mana pun habis. Rumah sedap tera mana pun habis. Pakaian sedap tera mana pun habis. Kenderaan sedap tera mana pun habis. Tak ada puasa dah. Tak ada apa dah. Kan? Maka berakhir dengan kematian. Sehinggalah kita berpindah kepada umur kita yang ketiga pula dengan membawa bersama kain kafan dan amal juga. Maka berpindahlah seseorang itu kepada kehidupan yang ketiga. Bawa apa? Bawa kain kafan, bawa amal. Sama ada amal tu amal kebaikan atau amal kejahatan. Kalau amal tu amal kebaikan, bahagialah dia di sana. Tapi kalau amal tu amal kejahatan, celakalah wal'iyazubillah. Sebab tu Nabi SAW ketika mana dibawa lalu satu jenazah, Nabi kata apa? Mustarihun atau mustarahun minhu.
Orang yang mati ni sama ada dia boleh berehat ataupun orang dia mati dengan sebab dia mati, orang hak hidup ni boleh berehat daripada kejahatan dia. Dua. Orang yang mati tadi sama ada dia ni orang yang termasuk dalam kalangan boleh berehat selepas daripada mati, masuk kubur boleh berehat. Ataupun boleh jadi juga dia bila dia mati, dia tak berehat. Tapi orang yang masih hidup atas muka bumi ni boleh berehat daripada kejahatan dan keburukan dia. Lalu sahabat tanya, siapa dia golongan yang boleh berehat ni ya Rasulullah? Golongan hak boleh berehat lepas mati ni hak jenis baik, jenis taat pada Allah, beriman, hak Allah suruh dia buat, hak Allah larang dia tinggal, jaga sembahyang apa semua. Hubungan dengan manusia pun baik. Masuk dalam kubur berehat daripada kepenatan dunia. Allah beri segala kenikmatan, kubur menjadi satu taman daripada taman syurga bagi dia. Dan orang yang bila dia mati dia tak boleh berehat, tapi kita hak hidup boleh berehat daripada kejahatan dia. Siapa dia? Hak jenis jahat. Hidup atas dunia ni hak Allah suruh tak buat, hak Allah larang, hak tu dia turun. Jadi masalah dalam masyarakat. Malam orang tidur, dia pecah habis masuk dalam rumah, orang curi, samun dan sebagainya. Buat kerja tipu orang. Orang belah lembu, dia curi lembu. Orang belah kambing, dia curi kambing. Kok belah kampung, curi sekerap, curi buah durian orang. Bila mati hak jenis ni, orang boleh berehat daripada kejahatan dia. Aman kampung. Aman taman. Tak ada orang nak gaduh curi sekerap, curi getah, curi durian, curi petai dan sebagainya. Pasal apa? Pasal kaki curi itu matilah. Pokok-pokok kayu pun boleh berehat. Pokok-pokok durian pun sembang sama-sama mereka. Lega tuan kita tahun ni boleh agak makan durian. Tahun depan apa pun tak boleh. Balas ke orang habis. Pasal apa tahun ni boleh? Dia kata mati dah. Kawan ada curi. Kita bagi pergi jual. Matilah. Tahun ni tuan kita boleh makan sikit lah. Jadi, manusia boleh berehat daripada kejahatan dia. Kan? Jadi kita ni bagi duduk dalam kalangan yang pertama. Hidup kita ni penuh dengan kebaikan. Hubungan kita dengan Allah baik. Hubungan kita sesama manusia cantik. Masuk dalam kubur. Kita boleh berehat daripada kepenatan dunia. Dan di sana juga akan diberikan nikmat tadi ni. Baik. Sedangkan kata dia, yang lain-lain ditinggalkannya kepada yang akan mati nanti. Dan akan mati pun demikian juga. Sebab itu, janganlah berasa sedap dan megah kerana mendapat harta pusaka dan lain-lain. Bawa kain kapan, bawa amal masuk kubur. Tak ada bawa benda lain. Hak lain-lain, segala duit yang kita himpun, harta tanah yang kita beli, kebun dusun yang kita ada, tinggal ke siapa? Tinggal kepada orang yang mati belakang daripada kita pula. Anak-anak kita, cucu kita, isteri kita, suami kita. Kita pusakakan kepada mereka. Sebab tu Nabi kata apa? Ikut manusia tu pergi kubur 3 benda. 2 balik, tinggal 1 sahaja. Hak ikut kita apa dia? Harta kita. Mungkin orang bawa lah. Kalau ada kereta, orang bawa kereta api nak hantar pergi kubur. Okay. Saudara mara kita ikut ke majlis pengkebumian. Selesai simpan dalam kubur apa semua. Amal kita pun ikut sama. Amal baik, amal buruk. Ikut pergi. 3 benda. 2 balik Nabi kata. Harta balik, anak cucu pun balik. Sahabat kawan baik tera mana pun balik. Kereta pun orang tak tinggal dah kat kita. So, imam tak kata tinggal lah motor beda pak hang nak. Tak pergi ke mana lagi dah, mati dah. Tak ada dah. Anak-anak pun sayang setara mana kat pak, kat mak pun dia tak minta lah. Kat orang gali kubur dia kata tanam aku sekali pun nak duduk dengan pak aku tak ada. Sayang setara mana pun dia akan balik. Amal balik, saudara mara balik, anak cucu balik, sahabat handai balik.
Apa yang akan duduk dengan kita? Amal kita. Tu ya. Kalau amal tu amal baik, bahagia. Tapi kalau amal tu amal jahat, celaka wal'iyazubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu buat kebaikan. Sebab dialah yang akan jadi teman sejati kita dalam kubur esok-esok. Maka di sini kata dia, sebab itulah bila kita mati, segala apa yang kita ada, kita akan warisi pula kepada generasi lepas pada kita. Anak cucu kita. Habislah, kita tak bawa dah. Maka kata dia juga, sebab tu juga orang yang menerima harta pusaka ni pun, jangan berasa sedap juga. Sebab dia pun esok-esok akan tinggalkan harta yang dia dapat pada generasi yang akan datang pula. Maka di sinilah kena beringat. Ambil hak kita. Bila dah dapat belanjakan pada kebaikan, kebajikan. Jangan salah guna. Sebab bila melibatkan harta ni, soal jawab dia panjang di akhirat. Nabi kata Allah akan tanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana sumber kita dapat? Segala kekayaan, RM2 kesenangan yang kita dapat ni kita ambil daripada mana? Adakah daripada sumber yang halal, memang hak kita, atau daripada sumber yang haram? Bila dah dapat, belanja tu pula ke mana? Kadang-kadang belanja tu kepada benda yang tak dibenarkan. Kadang-kadang belanja tu pada kebaikan. Syukur Alhamdulillah. Sebab dia lagu tu, kadang-kadang ambil betul, belanja betul. Pun tetap kena soal jawab. Halaluha hisabun. Kita ambil harta, betul hak kita. Dan kita belanja pun pada kebaikan. Tetap kena audit di depan Allah. Ambil betul, belanja tak betul, masalah. Ambil tak betul, belanja betul pun masalah. Ambil tak betul, belanja tak betul, lagi-lagi masalah. Sebab itulah yang melambatkan proses hisab di hadapan Allah. Di antaranya apabila harta tadi ni yang kita ambil atas dunia berlebihan, dan apatah lagi kalau harta itu datang daripada sumber yang haram, yang tidak halal bagi kita. Baik. Dengan kedatangan mati inilah juga dikatakan sampai masa azab dan siksaan ke atas mereka yang mati, yang berkeadaan berdosa. Bila mati, saat kematian, lepas daripada mati inilah bermulanya saat dan ketika azab sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi lah azab ke atas orang yang berdosa, yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lepas daripada mati inilah mula saat yang baik dia akan terima nikmat daripada Allah, yang jahat dia akan terima azab. Sebab itulah Nabi SAW ketika mana selepas daripada peperangan Uhud, ketika mana selepas daripada peperangan Uhud, mati habislah. Badar, sorry. Lepas daripada peperangan Badar ni ramai pembesar-pembesar Quraisy ni mati. Abu Jahal mati, apa semua geng-geng hak Pala Masam di kalangan Quraisy mati. Ramai mati dibunuh. Nabi SAW berdiri atas kubur Abu Jahal. Nabi tanya, wahai Abu Jahal. Nabi sebut nama seorang-seorang. Abu Jahal, apa semua ni. Macam mana sekarang ni? Adakah kamu dapat janji Allah itu benar ataupun tidak? Nabi tanya mereka, betul ke tak yang kuduk habak selama ni? Yang duk ajak kamu supaya masuk Islam, beriman dengan aku, beriman dengan Allah, supaya selamat di akhirat daripada azab siksa, tapi kamu tak mau. Kamu lawan aku, kamu lawan Allah. Allah janjikan orang yang menderhaka, orang yang kufur pada Allah dengan azab. Nabi tanya mereka, betul ke tak betul apa yang kuduk habak selama ni? Kamu dapat tak lagi janji-janji Allah?
Sayyidina Umar mari, Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, macam mana kamu duk cakap dengan orang yang dah mati?" Lalu Nabi kata, "Wahai Umar, demi Allah, mereka dengar suara aku lebih jelek daripada yang kamu dengar. Cuma nak jawab tak boleh." Jawapan dia apa dia? Jawapannya adalah, benarlah sebagaimana yang Allah janji dulu ni. Bila masuk dalam kubur, barulah pada waktu itu, saat orang yang baik akan diberi kebaikan, orang yang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Kan? Sebagaimana ahli syurga bertanya kepada ahli neraka. Wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Ahli syurga tanya ahli neraka, kami dah dapat apa yang Allah janjikan pada kami. Benar. Hak Allah janji buat baik, beriman, Allah balas dengan kebaikan, Allah balas dengan kenikmatan, Allah balas dengan segala kesedapan. Ahli syurga kata, kami dah dapat janji Allah kepada kami. Mereka tanya ahli neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Hei ahli neraka, adakah kamu juga dapat sebagaimana janji Allah yang Allah janjikan pada kamu? Azab, seksa, pedih. Dapat tak lagi? Betul tak betul hak Allah janji atas dunia dulu? Qalu na'am, betul. Sebagaimana hak Allah duk janji atas dunia dulu, sebagaimana hak Nabi duk abad, sebagaimana hak para sahabat duk abad. Betul. Memang kami dah dapat balasan daripada Allah, azab, pedih dan sebagainya. Allah sebut, Allah cerita dalam Quran, suasana ketika mana di akhirat antara ahli syurga dengan ahli neraka. Janji Allah. Kan? Maka kata dia, dengan kematian tadi bermulalah kehidupan alam yang ketiga, alam barzakh. Dan di sana juga adanya nikmat dan juga adanya azab siksaan. Lepas itu kita pun disuruh berdoa, minta jauh daripada fitnah kubur dan sebagainya. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka yang mati, mak ayah kita ni, raudah, satu taman daripada taman syurga. Jangan jadikan kubur mereka ni satu lubang, jurang daripada lubang api neraka. Berdoa untuk mereka. Itu je. Mak ayah yang dah mati ni duduk dalam kubur, dia tak harap dah kita nak hantar kek hari jadi dia ke, duit belanja bulanan dia ke, tak ada dah. Hanya dia nak harap daripada kita apa dia? Doa. Amal-amal salih yang kita buat, kita niatkan pahala untuk dia. Kirim ke dia. Bila mari daripada anak ni, confirm sampai kebaikan yang kita buat tadi ni sampai kepada mak ayah kita di sana. Mereka dah bela kita daripada kecil sampai kita berjaya. Mereka tinggalkan harta pada kita dengan begitu banyak. Apa kebaikan yang kita boleh buat pada mereka? Kebaikannya adalah pahala tadi ni. Buat kebaikan, niat ya Allah, pahala ni aku sedekahkan untuk mak ayah aku. Sampai. Inilah untungnya bila seseorang itu mati, tinggal anak yang saleh. Wa waladin salihin yad'ulah. Anak saleh yang tak pernah lupa mendoakan kepada kedua ibu bapanya di alam sana. Ini di antara saham yang bila kita ada tinggal waktu kita hidup, dia tetap memberi manfaat yang berpanjangan kepada kita lepas daripada kita mati. Baik. Kemudian kata dia, dengan kedatangan mati inilah juga dikatakan sampai masa azab dan siksaan ke atas mereka yang mati yang berkeadaan berdosa. Sampai masa menerima balasan baik dan kegembiraan kepada si mati yang banyak berpelakuan taat kepada Allah Ta'ala dan dalam keadaan sementara sampai masa dibangkitkan tubuh badan dan dikahwinkan dengan nyawa masing-masing. Mana kubur ini tempat sementara sahaja, transit. Tempat singgahan yang pertama sebelum kita dibawa, dibangkitkan semula untuk dibawa ke alam berikutnya. Duduk dalam kubur ni lebih lama daripada duduk atas dunia. Kan? Nabi kita pun umur 63 tahun, wafat dah 1400 lebih dah. Kan? Ramai lagi lah para sahabat. Kan? Imam tu kitab Imam Nawawi sebagai contoh kan. Kita baca, dia hidup, dia umur dia tak panjang kan, 50 tahun lebih, 40 lebih, 45, 46.
Tapi dia meninggal dah berapa dah? Hampir 700 tahun dah. Sama lah, Tok Nek, Tok Wan kita pun. Yang hidup mungkin 5-60 tahun, tapi mati dah kadang-kadang 100-200 tahun dah. Mana kita nak duduk di alam sana tu lebih panjang tempohnya berbanding kita hidup di dunia. Itu baru transit, tak pi lagi ke perjalanan akhirat tu. Baru transit. Sebab tu Nabi kata, Al-qabru awwalu manzilin min manazili yaumil qiyamah. Kubur ni tempat transit yang pertama, di antara tempat-tempat persinggahan yang kita nak menuju ke akhirat. Faman naja minhu, siapa selamat di kubur. Kalau dalam kubur kita selamat, tidak diazab. Kalau dalam kubur kita dapat nikmat, Allah beri kelapangan, maka hak lepas daripada kubur akan jadi lebih ringan dan lebih mudah bagi kita. Mahsyarnya, soal jawabnya, titian siratnya akan jadi lebih ringan dan lebih mudah. Kalau di kubur selamat. Tapi kalau dalam kubur tak selamat. Dalam kubur tu diazab dah. Wal'iyazubillah. Maka hak lepas daripada kubur itu akan menjadi lebih sukar dan lebih payah. Mahsyar akan lebih payah. Sirat akan jadi lebih payah. Hisab akan jadi lebih payah. Wal'iyazubillah. Di situ penentu. Sebab itulah buat kebaikan banyak-banyak. Untuk adik-beradik kita, mak ayah kita. Doa jangan putus. Bagaimana yang disebut Nabi SAW kan, ada di kalangan manusia yang masuk dalam kubur bawa dosa yang begitu banyak. Bawa dosa yang begitu banyak. Tapi bila dibangkitkan di akhirat esok dalam keadaan dosa itu dihapuskan oleh Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab istighfar daripada mereka yang masih hidup dan pahala kebaikan yang dikirimkan oleh mereka yang masih hidup. Dia tu mati bawa dosa banyak. Tapi oleh kerana anak cucu ni tak pernah putih. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha. Duk doa ke mak ayah dia. Buat kebaikan pula. Buat makan, buat kenduri, niat pahala sampai ke mak ayah. Bangkit esok di akhirat dalam keadaan dosa tu Allah ampun. Dengan sebab apa? Dengan sebab doa daripada orang yang masih hidup. Dan dengan sebab kebaikan pahala yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup tadi. Memberi manfaat kepada dia. Baik. Wahai Tuhanku, mohonlah kiranya Engkau matikan kami dalam keadaan kami bersepakai dengan agama Islam. Dan juga mohon Engkau menjadikan akhir percakapan kami dengan ucapan La ilaha illallah. Kata musannif, kata muallif, Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kami ini beriman, bertakwa, hidup atas keadaan kami ini, beramal dengan Islam, makna teli dengan agama. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Mati dalam keadaan kita ni duk buat ketaatan pada Allah. Bukan mati dalam keadaan menderhaka, wal'iyazubillah. Minta lindung kepada Allah dari yang demikian. Dan juga jadikanlah akhir percakapan kami itu kalimah La ilaha illallah, sebagaimana sabda Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah, faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Ajarkanlah kepada sekalian yang mati di kalangan kamu, yang dekat nak mati, kalimah la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, mana dia mati dalam keadaan beriman, masuk syurga, kata Nabi SAW. Kalau ada iman, kesudahan dia syurga. Kalau dia berdosa pun, akhirat esok kena azab. Tapi akhirnya dengan sebab iman, walaupun sebesar sawi sekalipun iman yang dia ada, kesudahannya adalah syurga juga. Sebab itu mahalnya iman. Mahalnya iman tadi dijaga bagi elok-elok. Jaga tutur kata kita, jangan cakap benda-benda yang boleh merosakkan iman. Jaga tindak tanduk perbuatan kita. Jangan buat benda-benda yang boleh merosakkan iman. Pelihara elok-elok. Karena inilah modal untuk kita selamat, bahagia dunia akhirat. Dan iman ni terlalu mahal. Allah tak beri pada semua orang. Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah beri dunia pada orang yang dia kasih dan orang yang dia tak kasih. Dunia pasti tak ada nilai.
Orang yang beriman pun Allah beri, orang yang tak beriman pun Allah bagi dunia. Bahkan kadang-kadang orang yang tak beriman ni lebih senang daripada orang beriman lagi. Kaya. Tengok jutawan-jutawan peringkat dunia, mana ada orang beriman. Maksudnya, kalau ada apa ada lah. Tapi majoritinya di kalangan orang-orang yang tak beriman pun. Wah, Yahudi, Nasrani. Ya Allah bagi dak dunia. Beri. Harta bertimbun-timbun. Pasal dunia tak ada nilai di sisi Allah. Beri dalam keadaan dia tak reda beri. Wala yu'til iman, tapi Allah tak bagi iman illa liman yuhibbu, melainkan kepada mereka yang dia kehendaki, dia kasih. Jadi kita ni Allah pilih, Allah beri iman, jaga iman bagi elok, biar kita hidup atau iman, mati pun dalam keadaan iman, takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah, kata dia, perkara ini sangat payah nak terkena kepada orang-orang yang tak beramal. Betul. Nampak sikit dia kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah je kita nak sebut. Tapi kalau hidup ni tak beramal, waktu nak mati nak sebut bukan satu benda yang mudah. Jadi kita minta biar Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kami. Khatam makna tutuplah kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mati yang baik, penutup yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau matikan atas kami ini dengan mati yang buruk. Su'ul khatimah wal-'iyazu billah. Itu di antara doa yang sepatutnya kita baca. Nanti kita akan sambung balik, masuk kepada tajuk yang seterusnya, umur yang ketiga. Maknanya peringkat umur kita yang ketiga, iaitulah alam barzakh, alam yang memisahkan di antara dunia dan akhirat. Dunia pun habis dah, nak pergi akhirat dak lagi. Maka transit dulu tadi di satu tempat yang dipanggil alam barzakh, alam kubur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.